Hai dan selamat datang. Sesi penerokaan mendalam ini dibawakan khas oleh Wellwave Asia, pengeluar VFP, iaitu Vibrational Frequency Patch yang direka untuk menyokong keseimbangan semula jadi badan anda. Ia diinspirasikan daripada penemuan pakar frekuensi seperti Dr. Reef dan saintis-saintis lain. Topik kita hari ini memang sangat luar biasa. Kalau anda perhatikan betul-betul kan, badan kita ni sebenarnya beroperasi macam satu sistem elektrikal yang tersendiri tau. Ia sentiasa berinteraksi dengan frekuensi di sekeliling kita. Betul, ia sentiasa mencari titik harmoni itu. Memang menakjubkan bila kita faham konsep bioelektrik ni. Berdasarkan perkongsian penyelidik MIT, Stephanie Seneff, kita akan merungkai rahsia satu elemen penting ni. Ia dipanggil sulfate atau sulfate. Sulfat ni, ia sebenarnya ibarat wira tak didendang dalam badan kita. Wira tak didendang macam mana tu? Macam ni, sulfat ni dia bawa cas elektrik negatif. Cas negatif ni sangat penting sebab ia bekalkan tenaga kepada sel-sel kita dan ia bertindak menolak sel-sel darah antara satu sama lain supaya tak melekat. Oh, maknanya ia pastikan darah mengalir lancar lah. Jadi ia bertindak macam sistem pengangkutan yang selamat untuk bawa oksigen ke seluruh badan kita, kan? Tepat sekali. Tapi masalahnya sekarang, punca kehilangan tenaga kita selalu berbalik kepada gangguan persekitaran moden. Ya, bahan kimia harian macam racun rumpai, contohnya macam glyphosate yang meresap masuk dalam rantaian makanan kita secara meluas sekarang ni. Bahan kimia asing ni perlahan-lahan masuk dan merosakkan kebolehan badan untuk serap sulfat tadi. Betul. Dan gangguan ni lah yang akhirnya merosakkan keseimbangan mikrobiom dalam perut kita. Perut kita ni kan ibarat otak kedua. Cuma anda bayangkan, badan kita ni macam sebuah litar elektrik yang kompleks. Atau sistem frekuensi radio. Aha, sistem radio yang ada isyarat statik tu. Ya. Bila bahan kimia moden ni terkumpul, ia bertindak macam gangguan statik yang sekat isyarat tu. Litar kita mula alami rintangan tinggi, jadi sistem elektrikal badan terganggu dan gagal berfungsi pada tahap harmoni. Patutlah ramai orang perasan mereka mula rasa asyik kehabisan tenaga, sentiasa lesu dan rasa macam tak seimbang secara fizikal atau emosi. Sistem badan sekadar tak dapat bekalan cas negatif yang cukup. Betul tu. Tapi berita baiknya, kajian Seneff ada cadangkan cara semula jadi untuk badan kita cas semula sistemnya. Contohnya, pendedahan harian kepada cahaya matahari dan amalan grounding. Grounding ni maksudnya berjalan kaki ayam ke atas rumput atau tanah, kan? Amalan grounding ni sangat unik sebab ia membolehkan tapak kaki kita serap cas negatif secara terus dari bumi. Permukaan bumi kita memancarkan frekuensi semula jadinya sendiri setiap masa dan bertindak macam bateri gergasi. Oh, jadi bila kulit bersentuh terus dengan bumi, cas negatif ni mengalir masuk dan memulihkan semula isyarat litar elektrikal badan yang terganggu tadi. Menarik kan? Memang menarik. Amalan ringkas macam jalan kaki ayam yang selalu disuruh orang tua-tua kita dulu, rupanya ada penjelasan saintifik yang kukuh dari segi frekuensi bumi. Maknanya badan kita memang tercipta untuk sentiasa bersambung dengan frekuensi alam. Tapi hakikatnya dengan gaya hidup moden hari ini, bukan semua orang ada masa nak jalan tanpa kasut kat taman atau bersantai tepi pantai setiap pagi. Itulah sebabnya wujud sokongan frekuensi luaran pada zaman sekarang. Contohnya penggunaan tampalan VFP dari Wellwave Asia tu. Pendekatan dia sangat ringkas, dia meniru fungsi harmoni alam. Ya, dan ia tak menggunakan sebarang bahan invasif kan? Ia cuma bantu tubuh mengingati frekuensi asalnya supaya sel-sel kita boleh kembali ke titik keseimbangan secara semula jadi. Betul. Jadi untuk anda yang mendengar, penjagaan diri ni bukan sekadar bergantung pada kualiti makanan yang anda ambil atau jenis senaman yang anda buat. Ia juga tentang kesedaran terhadap bagaimana anda mengekalkan harmoni sistem elektrikal dan menguruskan tenaga badan setiap hari di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cabaran persekitaran ni. Persoalannya sekarang, bila kali terakhir anda benar-benar meluangkan masa, berjalan kaki ayam di atas rumput dan membiarkan badan anda mengecas semula isyaratnya secara semula jadi dengan bumi? Dan apakah lagi tenaga halimunan di sekeliling yang mungkin sedang mempengaruhi emosi dan keseimbangan badan anda tanpa anda sedari? Fikir-fikirkanlah persoalan itu sambil anda menjalani hari anda. Terima kasih kerana bersama kami. Luangkan sedikit masa untuk menghargai diri anda hari ini dan sentiasalah kekal seimbang.